Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan dan puan-puan sekalian, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita kuliah tak lama pun, no? Pasal ada tahlil kan. Jadi saya insya-Allah asyak kita berhenti ya. Surah apa lah? Habis dah. Oi. Oh, mana surah baru ah? Oh, saya pergi tengok surah ni. Silap pula dah. Tukar dengan masjid tu tau. Macam ni lah, saya tersilap apa ni persediaan. Sekejap kalau saya gagah agak mohon, dia kena ready juga sikit-sikit. Saya malam ni dah ramai kita buat satu tajuk khusus, tapi tak tahulah nak habis ke tak malam ni. Saya ingat 2 kali jumpa habis kot. Kita tangguh saat malam ni tafsir satu tajuk berkenaan dengan amalan yang kalau dilakukan sikit pahala banyak, tapi kalau buat banyak pahala jadi sikit balik. Pernah dengar tak? Pernah. Dia ada amalan yang kalau kita buat memanglah pahala. Ada amalan yang disebut buat sikit pahala banyak, tapi kalau buat banyak pahala dia lagi banyak. Betul tak? Yang ni tak, yang ni kalau buat sikit pahala dia banyak, tapi kalau buat banyak pahala jadi sikit balik. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Tullab, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ada lebih kurang 30. Tapi saya tak tahu nak boleh dapat 30 ke tak. Tuan-tuan hak mana boleh catit-catit, kalau hak ni ingat-ingat bilah. Nak isi sampai asyak je. Sebab saya persediaan tersilap. Lagi persediaan tersilap ni dia nak jadi dia nak goreng kudan lah. Toge pun tak apa cukup nak goreng pun lagi. Dia tak apa kena. Baik. Dia kaedah kata setiap amalan ini dia bila banyak kita buat maka banyaklah pahala. Betul tak? Kita dalam fiqh ni dia ada satu fan disebut dengan qawaid al-fiqhiyah, kaedah fiqh. Setiap amalan itu bila banyaknya amal maka banyaklah pahala. Sebab itu bila kita buat korban, sebagai satu contoh, kita buat korban, kita diberi pilihan kalaulah nak buat seekor lembu dengan 7 ekor kambing, maka kita dituntut untuk buat 7 ekor kambing lebih baik, kerana di situ ada 7 kali perbuatan sembelih. Ibadah lebih banyak. Jadi fahamnya asasnya ialah kalaulah kita buat banyak, pahala jadi banyak. Tapi hak saya nak sebut ni beberapa amalan. Kalau dapat 30 lah. Tapi kalau tak sampai tak apalah, 20 ke 15 ke tak apalah, untuk kita beramal dan juga kita faham. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya ialah menghimpunkan kumuk dengan buat masuk air dalam hidung, disebut istinsyaq. Himpun buh sekali. Kalau kita buat asing-asing dia jadi 6 kali. 3 kali kumuk dengan 3 kali istinsyaq. Kita buat 2 sesi. Saya tahu kebanyakan kita lagu tu. Kumuk dulu 3 kali, kemudian buat masuk air dalam hidung pula 3 kali, ataupun kumuk sekali, buat masuk air dalam hidung sekali. Untuk masalah ni, Nabi SAW kerana kelakuan Nabi ialah menghimpunkan.
Maknanya jadikan dia satu perbuatan ataupun satu sesi je. Tuan-tuan buat masuk air dalam tapak tangan, sedut sikit, buh dalam mulut, hak lebih tu sumbat masuk dalam hidung terus. Masuk macam tu, terus macam tu. Kalau kira banyak perbuatan, buat asing-asing lebih banyak. Kan? Lebih banyak. Kita kata lebih proper lah, lebih nampak cantik sikit. Tak, untuk masalah ni, dengan menjadikan dia satu perbuatan, disekalikan, itu lebih baik dan lebih banyak pahala. Kalau ikut jadi 6 kali, yang ni bagi jadi 3 je. Kalau ikut 6 lagi banyak, betul tak? Faham gitulah. Tapi tak, untuk masalah ini, kerana dia adalah ittiba' kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nak habaq kata hak kita duk buat selama ni tak ada pahala, bukan. Pahala ada. Cuma kita duk bincang lagi bukan masalah hilang pahala tak ada pahala. Perbincangan kita yang mana lebih banyak dan lebih afdal, itu sahaja. Jadi istinsyaq dan madmadah. Madmadah kumur dengan istinsyaq bawa masuk air dalam hidung, disekalikan. Disekalikan. Jangan masuk buah air setengah buah air dalam tapak tangan, separuh dimasukkan dalam mulut dan separuh lagi dimasukkan dalam hidung. Tarik dulu separuh nyawa tu. Kemudian nyawa sikit lagi itulah kita sedut air berbaki dalam tangan. Jangan sedut banyak sangat, pening kepala. Duk musin kok tu, duk pait tu lagi masuk air lambat. Pening tu kalau tarik tak kena gaya tu. Jadi sedikit sahaja disedut. Jadi kumur dan sedut air disekalikan. Satu. Baik. Yang kedua, memendekkan solat sunat fajar. Semayang 2 rakaat subuh tu lah. 2 rakaat sebelum subuh tu, solat itu kita dituntut untuk bagi jadi pendek je. Jangan panjang. Tajuk kita jangan lupa. Kalau panjang banyak, jadi sini dia tak kira banyak rakaat, dia kira panjang lah. Maknanya bila panjang banyak masa. Sampai 5 minit tak boleh bagi salam lagi. Kurang bagus. Untuk semayang sunat subuh ni, saya ingat 3 minit okey kot. 3 minit macam tu, bukan makna kita skip. Tak payah skip apalah. Iftitah kita baca, tak boleh baca panjang, baca yang pendek. Kemudian kita punya kelajuan bacaan tu dipercepatkan. Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha kata, aku melihat Nabi SAW sembahyang 2 rakaat fajar ini seolah-olah seperti baginda tidak membaca Al-Fatihah, laju kan. Maksudnya cepat, bukan nak habaq kata Nabi tak baca, bukan nak bagi tahu kata Nabi tak baca, nak menggambarkan tentang kecepatan Nabi sembahyang sunat 2 rakaat fajar. Yang kita duk baca hadis khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatan al-fajr, 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan isi dunia lagi. Boleh no? Saya ingat 2 rakaat fajar dan satu lagi 2 rakaat sebelum maghrib tadi ni. 2 rakaat sebelum maghrib tu pun itu dibina di atas takhfif. Apa makna takhfif? Ringan. Jangan lama, jangan panjang. Dia ada semayang-semayang hak yang dibina atas ringan ni. Maknanya jangan buat lama-lama. Antaranya semayang jenazah. Semayang jenazah orang tak semayang lama. Lepas daripada takbir Fatihah terus dia buat iftitah pula. Mayang biasa tak mau baca. Semayang mayat dia nak baca iftitah. Bukan batal semayang, tak batal. Cuma tidak dituntut. Bila tak ada tuntutan ada pahala tak? Tak ada pahala. Dia tidak disunatkan kerana pahala ini terhasil dengan wajib atau sunat. Jadi Fatihah terus. Lepas habis Fatihah nak kena baca surah tak? Tak perlu baca surah. Tak perlu baca surah. Kemudian setiap takbir tu ada bacaan dia, dan saya nak habaq kata sebahagian sembahyang ini dia dibina di atas mabniyu ala takhfif, dibina di atas ringan. Keringanan dipercepatkan. Baik. Seterusnya, solat sunat witir. Solat sunat witir nak banding dengan tahajud. Tahajud lama, panjang. Katakanlah tuan-tuan buat tahajud tu setengah jam, 1 jam, 2 jam pun. Solat sunat witir 3 rakaat.
3 rakaat witir sahaja. Tetap dia nak buat perbandingan di sini, banyaknya tahajud tak akan mampu untuk menyaingi 3 rakaat witir sekalipun. Kerana witir adalah solat yang terberat untuk kategori malam sunat. Tapi kalau nak lawan dengan 2 rakaat fajar pun witir menang lagi. Tapi untuk semayang malam semua, tolak witir, semua tak boleh lawan 2 rakaat fajar. Tetapi untuk witir, dia yang paling tinggi. Untuk kategori semayang malam. Boleh buat 3 rakaat ataupun lebih lah. Dengan angka yang ganjil, kerana witir ni maknanya ganjil. Jadi perbandingan di sini nak bagi tahu sikit. Pasal apa dia habaq lagu tu buat perbandingan antara tahajud dengan witir, supaya orang jangan duk ligan lagi. Ada sebahagian dia ligan tahajud lupa witir. Pasal 3 rakaat witir itu lebih berat daripada solat tahajud walaupun lama. Solat witir tu barangkali 5 minit pun dah boleh habis dah 3 rakaat. Bahkan dituntut tanpa tahiyat. Tahiyat awal tu kalau boleh jangan buat. Nanti ada tu dia bincang dalam kitab ni yang sama. Buat 3 sekaligus, nak bagi ada tahiyat ke tak ada tahiyat? Ada tahiyat semayang lagi banyak perbuatan? Tak. Pahala lebih banyak dengan tak ada tahiyat. Skip lebih baik, kerana bila kita tak skip, dia menyerupai, kata ulama, solat maghrib. Kerana dia dah sama macam solat maghrib. Boleh no? Jadi witir dengan tahajud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solat berjemaah, ini penting. Solat berjemaah walaupun masa tak lama. Hatta kalau dia semayang boleh dapat 5 minit, 10 minit sahaja sembahyang berjemaah. Bacaan ringkas, imam pun baca simple sahaja. Itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri yang diulang-ulang sebanyak 27 kali. Semayang kita boleh ulang lah tuan-tuan. Semayang fardu kita ni dipanggil mu'adah, semayang mu'adah. Lepas semayang maghrib tuan-tuan nak semayang kali kedua, dipersilakan. Nak semayang kali ketiga, dipersilakan. Kalaulah dia semayang lepas bagi salam, dia semayang pula kali kedua maghrib. Lepas dia bagi salam yang kedua, dia semayang pula kali ketiga maghrib. Dia ulang 27 kali. Kita hak semayang tadi, katalah kita ambil 5 minit je satu semayang. Tuan-tuan kali tengok dengan 27, tak ke 2 jam lebih. Tapi kita semayang barangkali 5 minit saja berjemaah, pahala kita lebih banyak daripada dia yang semayang seorang ulang 27 kali. Di sini fahamlah, semayang kalau seorang diri rugi tak rugi? Rugi. Kita kerugian kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Tuhan bagi kelebihan pahala boleh dilipat ganda, banyaknya dapat untuk kita bersaing dengan umat dahulu yang usia panjang. Caranya Allah Ta'ala rahmah kepada umat Muhammad ini dengan dilipat gandakan amalan. Pahala tu dapat banyak sungguh. Antaranya semayang jemaah. Jadi usaha untuk mencari jemaah. Usaha cari jemaah. Sampai lewat, kita buat cara lewat. Kadang-kadang kita sampai masjid orang dah habis semayang, pun ada guru ke yang masih lagi tak habis ayat semayang, tak habis lagi, cuba kita tanya, ada tengok kau nak semayang jemaah. Kerana apa? Kerana pikir-pikir balik 27 kali ganda. 27 kali ganda. Ini berdasarkan hadis Nabi, orang yang semayang berjemaah itu gandaannya 27 kali ganda. Jadi sebab itu kalau dia semayang seorang pun ulang 27 kali, lama, banyak, perbuatan pun banyak, 27 kali. Masa pun panjang, 2 jam lebih. Tapi dia semayang sekali sahaja. Ini lebih baik daripada sembahyang seorang diri yang diulang-ulang sebanyak 27 kali. Orang perempuan kena bincang dengan suami. Kalau suami kaki masjid, dia tak mau main masjid. Sebab mereka memang tidak ada tuntutan datang masjid, tapi tidak dilarang ke masjid. Payah sangat, dua-dua main masjid, dua-dua boleh jemaah. Itu senang. Kerana apa? Kerana pahala jemaah ini pahala yang besar. Sebab itu kalau kita pergi mana-mana pun, kalau bertembung di antara rukhsah dengan
dengan pahala jemaah. Kita nak qasar semayang, tiba-tiba orang nak jemaah nak buat 4 rakaat, kita buat sahaja 4, walaupun sunat kita pendekkan. Sunat kita semayang 2 rakaat bila jarak perjalanan kita itu melebihi 2 marhalah. Bukan melebihi 2 marhalah, melebihi 3 marhalah. 2 marhalah boleh buat. Ini yang kita nak sebut di sini. Iaitu apa dah? Ini amalan yang seterusnya. Memendekkan semayang yang 4 rakaat bagi jadi 2. Iaitu qasarkan semayang kita lebih baik. Pahala lebih banyak dari semayang 4 ketika bila? Kalau tadi nombor 4 dah, ni nombor 5. Kalau tadi nombor 5, ni nombor 6. Semayang, qasarkan semayang kita yang 4 rakaat. Tuan-tuan kalau setakat nak pergi ke Sungai Petani, nak ke ini kan Jitera Sungai Petani, boleh jamak lagi? Tak boleh lagi? Oh tak boleh lagi? Oh tu sampai tahun lah. Bertam. Bertam. Baik. Dua ada berapa kilo orang tu bertam? 90. 90 tu itu baru 2 marhalah. Sebenarnya waktu tu tuan-tuan tidak disunatkan memendekkan sembahyang. Cuma boleh pendek. Boleh lain, sunat lain. Maknanya kalau kita sunat, sah bersama dengan pahala dapat pula dengan kita pendek tu. Tapi yang ni, kalau setakat 90 km, tuan-tuan dituntut untuk sembahyang 4 lagi. Tuntutan ialah 4 rakaat, bukan 2. Jadi ada orang yang faham benda tu, dia buat 4 juga. Kan? Kita kata buat 2, dia kata baru 2 marhalah. Kita duk faham dia ni mengaji ke tak? Tak. Dia nak habaq betul-betul. Dia nak habaq kata selagi belum mencapai 3 marhalah, maknanya belum ada tuntutan sunat memendekkan sembahyang. Belum. Bila dah 3 ke atas, disunatkan kita pendek. Maknanya sembahyang 2 rakaat pahala lebih banyak daripada 4. Maknanya sampai mana tuan-tuan? Typing. Saya duk travel kerap beli agak beli Jitera ni macam tak. Saya pun duk ingat Jitera ni macam duk ada 20 kilo, tak sampai. Tak sampai orang rela besar kan? Tak sampai. Dia 2 marhalah 81. Hari ni depa dah gazet kot. Banyak negeri dah pakai 81. 81 kena bahagi 2 untuk tahu satu marhalah. 40.5. Jadi tuan-tuan kena kali 40.5 kali 3, 121. 122 kilo kalau tuan-tuan dapat, 122 kilo disunatkan memendekkan sembahyang. Macam tu. Maknanya sembahyang 2 rakaat lebih banyak pahala, lebih baik daripada sembahyang 4. Boleh faham tak? Sikit dah tu 81 tu. Dulu macam-macam 90 pun lah kan. Ni depa dah tak tahulah, depa kata buat keluar geran dekat siapa tahu, dekat universiti mana buat, dan akhirnya dapat 81. Dan katanya 81 tu daripada rumah. 81 tu daripada rumah. Baik, seterusnya. Saya tak tahu nombor berapa lah ni. Memakan daging korban sikit itu lebih baik daripada bagi semua. Dia buat korban, dia ambil juga sikit. Kalau fikir balik, seorang ni kita katalah ada 2 individu. Seorang ni buat korban, ambil sikit, bagi semua. Dia pula, aku sikit pun aku tak ambil, aku bagi semua. Jadi kalau kira jumlah sedekah, kuantiti sedekah, hak tak ambil langsung ni lah banyaknya sedekah dia. Jadi kita pun faham, boleh kerana dia tak ambil langsung, pahala dia lebih banyak dah. Ternyata pahala yang lebih banyak hak ambil sikit ni. Ambil jangan banyak kan, semulut ya. Tak kira lah semulut ke segenggam ke kan. Kalau hadis sunnah kata ambil semua sekadar luqmah, satu suapan sahaja. Bahagian yang paling baik ialah hati. Bahagian yang paling baik adalah hati, kerana berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan kita akan masuk ke dalam syurga, makanan pertama kita pun jenis hati juga. Baik. Jadi jangan tak ambil langsung. Buat di Kemboja tu Ustaz. Tu tak payah. Kan? Hak ni cerita kalau boleh ambil. Bukan makna tak dapat langsung lah. Hak yang bagi semua tadi bukan. Saya nak habaq kata pahala yang mana lebih banyak ialah kita ambil sedikit dan sedekahkan ke semuanya. Hak seorang lagi tak ambil langsung, itu tak berapa bagus. Tak berapa bagus.
Kemudian membaca surah yang pendek sampai habis dalam semayang, itu lebih baik daripada membaca surah yang panjang tapi tak selesai. Dia kerat mana-mana bahagian dalam surah, kemudian dia baca tak habis. Ini pun kita nak buat perbandingan sahaja yang mana lebih baik. Jadi kadang-kadang ada orang buat juga, biasalah kita ni cemuih juga kadang-kadang kan, dengan surah yang apa biasa kita baca. Jadi kita petik jugalah. Jarang-jarang sekali itu tak apalah. Cuma di sini bukan nak habaq kata haram, makruh pun tak. Nak habaq kata lebih baik dihabiskan bacaan surah yang pendek. Apatah lagi bulan Ramadan dia nak khatam Quran, yang tu tak ada masalah. Memang dia akan baca tak habis. Baik, seterusnya, solat yang dilakukan dengan bersiwak, gosok gigi, itu lebih utama dibandingkan solat tanpa siwak. Semayang gosok gigi, bukan sambil semayang duk gosok gigi waktu semayang, bukan. Sebelum semayang kita gosok gigi, sama ada ketika wuduk ataupun kalau mazhab kita sebelum semayang ni termasuk ketika dalam sof. Jadi jangan marah kalau ada orang buat lagu tu, sebab saya tengok ada orang marah. Dia kata apa yang duk minum gosok gigi dalam masjid. Untuk mazhab kita Syafi'i, dia memahami bahawa sugi itu bukannya menghilangkan kotoran, bukan dengan makna izalatul qazam. Jadi mazhab Syafi'i memahami sugi itu ialah tatayyub, sebagaimana memakai wangian. Jadi sebab tu mereka boleh buat dalam saf. Mazhab Maliki dia tak bagi. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara yang bermazhab Maliki, Morocco dan seumpamanya, jangan sugi dalam saf lagi, kena marah pula, kena zakah peri ya. Sebab mereka memahami bahawa itu menghilangkan kotoran. Bila hilang kotor tidak boleh dilakukan dalam masjid. Dua-dua ada dalil. Tak apa, yang tu bukan fokus kita. Fokus kita nak bagi tahu siapa yang semayang dan sugi juga, jangan sampai tak gosok langsung. Hatta kalau ada peracah kain, pakai peracah kain. Dalam Bahrul Mazi kata boleh pakai jari yang kasar. Kalau jari kita kasar, gonyoh pilah sikit. Sebab apa? Nak dapat pahala sugi. Kerana gandaan yang cukup banyak. Walaupun sembahyang kita tu tak lama dibandingkan dengan orang yang tak sugi sembahyang lama, tetap pahala kita lebih banyak. Jadi boleh buat sugi ni walaupun tanpa ubat gigi, kan? Kalau pakai kayu sugi tu praktikal lah. Nak buat di mana-mana. Nak buat sebab dia waktu sugi, keadaan sugi tu terlalu banyak dia punya tuntutan. Kalau pakai beruh gigi, pakai tak boleh buat selalu. Jadi cara dia ialah kayu sugi. Kemudian lebih baik bagi imam, ini pahala. Lebih baik, lebih afdal, lebih utama bagi seorang imam itu memendekkan solatnya, tetapi sunnah-sunnah dia jaga. Dia tak skip. Semayang tak lama, syat ya. Kan? Tapi iftitah tak tinggal, Fatihah baca, memang nak baca. Surah walaupun tak panjang, pendek dia baca juga. Kan? Zikir dia tak tinggal, dia tak skip. Laju. Hak seorang lagi ni baca masya-Allah, Fatihah panjang, melanjut, kemudian sekali lagi baca surah tu dia dekat 2 muka surat. Tapi iftitah tak baca. Kan? Saktah tak ada. Rokok pun ikut dan. Jadi daripada situ sembahyang tidak dinilai dari segi panjangnya masa, banyaknya masa, tetapi dinilai pada sunnah yang tidak ditinggalkan. Boleh no? Nombor berapa tuan-tuan buat sendiri. Seterusnya, solat bermakmum kepada orang yang adil lebih utama dibandingkan solat bermakmum dengan orang yang fasik. Bukan tak sah sembahyang dengan orang fasik ni. Sembahyang dengan orang fasik, pahala jemaah pun ada, tak hilang pun. Yang fadilat jemaah ni hilang, bukan hilang semua. Kalau macam tu, dia sama macam seorang pula, dah hilang habis, baik sembahyang seorang. Jadi hilang fadilat jemaah ni kadang-kadang dihilang pada bahagian tertentu saja, bahagian yang dimaksudkan. Antaranya apa? Dia bergerak serentak dengan imam dalam sembahyang. Maka kata ulama menghilangkan fadilatul jemaah. Maknanya hilang fadilat jemaah bahagian tu je.
Bahagian itu saja, bukan hilang fardhu jemaah. Hilang terus pahala jemaah, bukan. Jadi sama masalah ni kalaulah kita berimam dengan orang yang fasik. Sah sahaja semayang dan pahala jemaah ada, bukan tak ada. Cuma di sini kalau ada imam yang adil, orang yang baik, orang yang soleh, buat apa kita nak berjemaah dengan orang yang fasik. Fasik ni cirinya banyak, mengekal berkekalan dalam dosa dan seumpamanya. Tapi dia masih muslim. Dia masih muslim lah. Lagi dia faham fasik ini dengan makna lain daripada melakukan dosa pula. Kemudian yang seterusnya, solat di Masjid Haram Mekah, Madinah dan Al-Aqsa itu lebih utama dibandingkan solat selainnya. Selainnya makna lain daripada masjid yang tiga ini, meskipun solat dalam jemaah yang sedikit, bahkan sendiri. Kalau tuan-tuan semayang seorang pun di Masjid Haram, dahlah semayang seorang, kemudian sat pula, tak boleh lawan dengan orang yang semayang lama dan berjemaah di masjid di Taman Pasu ni misalnya. Maknanya pahala dia lebih banyak walaupun semayang seorang. Ini khusus kepada tiga masjid yang kita sebut tadi, Al-Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan yang ketiganya Masjid Al-Aqsa. Maka Al-A'la, macam Allah macam tuan-tuannya sama. Lagi silap dengar lah macam Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu khusus diberikan kepada tiga masjid tadi. Untuk tiga masjid tadi. Pasal sekali semayang pun dah pahala ratus ribu kan. Jadi banyak walaupun dia semayang seorang. Kita semayang jemaah. Baik. Seterusnya, memendekkan semayang, qasar semayang. Itu lebih baik daripada buat 4 rakaat. Meskipun perjalanannya tak sampai 3 marhalah. Tadi saya habaq kena 3 marhalah ke atas. Yang ni tak sampai 2 marhalah saja. 81 kilo 90 ya. Tapi oleh kerana dia ni orang yang rimah dengan rukhsah. Orang yang tak suka dengan rukhsah. Ada orang jenis tu. Rukhsah apa mayang bagi cukup, dia jenis tak layan dengan rukhsah keringanan. Jadi oleh kerana rukhsah ini anugerah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, bila ada perasaan berat untuk buat, maka waktu itu bagi dia. Ni dia panggil special case lah. Qadiyah khassah. Kes ini untuk orang yang tak suka rukhsah, walaupun dia ni tak sampai lagi 3 marhalah, dia lebih baik buat 2. Padahal kita tak cukup 3, buat 4 lebih baik. Tapi untuk dia buat 2 lebih baik kerana dia ni orang yang tak suka dengan rukhsah. Rukhsah boleh faham lah, keringanan. 2 rakaat tu rukhsah. 4 rakaat tu azimah. Azimah ni tak ada option, tak ada pilihan, memang hak tu je kena buat. Tuan-tuan duduk di Taman Pasu tak pergi mana-mana, maka tuan-tuan kena kekal berada dalam azimah. Apa azimah? 4 rakaat zuhur tu. Sehari Isyak kita 4 rakaat. Kita kena kekal dalam azimah. Tuan-tuan bermusafir, cukup syarat tuan-tuan dapat rukhsah. Maka rukhsah itu kita tidak boleh benci dia. Kita tak boleh tak suka dengan dia, kerana dia adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia ni rimah, tak suka. Rimah kan ada agak orang ni tu, orang bagi ringan dia rimah. Ada juga hak kita jumpa dia jenis malas nak buat. Malas nak buat. Mayang macam biasa dia kata, nak niat pun panjang-panjang, nak qasar 2 rakaat, nak jamak panjang-panjang, saya buat asin-asin dah. Kan? Oleh kerana dia seorang yang tidak gemar dengan rukhsah, maka dia disunatkan, dia dituntut untuk ambil 2 rakaat daripada 4 walaupun belum mencapai 3 marhalah. Jadi jangan rimah dan jangan benci dengan rukhsah. Sama juga yang ke seterusnya ni, dia perkara yang sama, cuma hal yang sama lah, rukhsah juga, cuma perkara yang berbeza, iaitu mengusap khuf tahu khuf? Tuan tak pernah pakai khuf ah? Saya pun tak nak pakai. Sini kita tak ada keperluan nak pakai khuf. Khuf ni dia stokin kulit. Kalau siapa yang pakai khuf, khuf. Siapa yang pakai khuf,
kaki tak payah basuh lah. Kasut, bukan kasut. Dia stokin. Nak abang stokin pun tak kena anggap pasal dia bukan kain. Kalau kain tak sah, 4 mazhab kata tak sah. Pandangan lain ada yang kata dengan stokin tu ada perincian dia. Cuma untuk mazhab, pendapat yang terkuat setiap mazhab, khuf tu kena kulit. Kena kulit. Tak kulit pun yang menghalang air masuk, seumpama kulit macam PVC campur kulit dia, tak apalah. Kita pakai dia ada syarat dia. Yang pertama, pakai dalam keadaan bersih. Air semayang kena ambil dah baru sarung. Lepas sarung tu, tuan-tuan duduk di tempat tuan-tuan, dapat sehari semalam. Tiap-tiap kali ambil air semayang, tak payah basuh kaki. Lagu mana? Ambil air, lap macam tu atas. Kaki duduk macam tu kan? Kaki macam tu. Jangan tapak kaki tak sah. Kalau nak buat tapak kaki, kena buat atas dengan tapak sekali. Serentak. Yang tu tak apa. Tapi kalau tapak saja, tak sah. Kena sapu bahagian atas. Sapu. Ataupun air setitik sahaja tuan-tuan ambil, kena bahagian atas. Tak payah basuh kaki dah. Dapat sehari semalam. Sehari semalam. Sehari semalam tu dikira daripada tuan-tuan katalah, ni panjang kalau nak hurai ni panjang. Pasal ni kita nak hurai tak beramai pun. Pasal tempat kita kan, bukan dia sejuk pun. Panas pun boleh je pakai. Cuma orang tak pakai kata pukul 2 tuan-tuan ambil air semayang semua, sarung. Tak kira lagi, bukan kira dari mula pakai. Sehari semalam tu. Dia kira daripada tuan-tuan start berhadas. Daripada start mula pakai itu bila tuan-tuan batal air semayang. Daripada batal air semayang tu pun tak kira lagi. Dia kira daripada tuan-tuan bila ambil air semayang angkat hadas tu. Maknanya tuan-tuan suci semula. Daripada situ. Kalau lah pukul 2 mula pakai, tiba-tiba pukul 4 tuan-tuan batal air semayang, buang angin. Pukul 5 tuan-tuan ambil air semayang. 5 petang tu sampai 5 petang esok baru kena cabut 5 petang esok. Sepanjang dari 5 petang tu sampai 5 petang esok, tuan-tuan nak semayang apa, semua sapu lah. Pernah dengar? Tak pernah no? Tanya sakit okey apa ramai ni syok. Pasal tak payah nak kena duduk basuh kaki kan. Kita di Malaysia ni tak berapa praktikal pun. Dalam kitab-kitab pun kata sebanyak, kalau kitab-kitab Jawi kata tak berhajat memanjangkan perbahasan kerana tak berapa nak pakai sangat tempat kita ni. Khuf. Baik. Sama juga saya nak abang, kalau orang yang tak suka dengan khuf ni, dia rimah dan dia tak suka, maka menyapu khuf itu walaupun ringkas sekejap sat, itu lebih utama daripada dia basuh kaki. Boleh faham tak? Seterusnya, solat qasar, memendekkan semayang itu lebih baik, lebih banyak pahala daripada sembahyang 4 rakaat, daripada menyempurnakan solat bagi musafir di dalam peperangan. Perang, maka memendekkan sembahyang itu lebih baik. Ni dia tak kira marhalah dah ni. 2 marhalah kenalah. Cuma dia tak kata 3 marhalah dah. Kerana musafir dalam peperangan, dia tak menghadkan 2 marhalah, 3 marhalah ke atas. Cuma 2 marhalah tu mestilah. Baik, seterusnya solat sunat fajar lebih utama, lebih banyak pahala dibandingkan solat sunnah. Solat sunat yang dilakukan malam, meskipun solatnya lama kecuali solat witir. Ini saya abang tadi. 2 rakaat fajar tuan-tuan tu, tuan-tuan semayang lah lama mana pun waktu malam. Tahajud lama. Kalaulah diberi peluang untuk melihat timbangan amalan sembahyang tuan-tuan yang mungkin setengah jam, 1 jam tahajud, ditimbang dengan 2 rakaat fajar sahaja, berat lagi 2 rakaat fajar yang ringan tadi. Tapi tak boleh lawan satu je solat malam. Semua solat malam tak boleh lawan 2 rakaat fajar, melainkan witir. Seterusnya, melakukan solat sunat witir 3 rakaat sekaligus itu lebih baik dengan apa? Dengan melakukan 1 kali tahiyat sahaja. Ini saya abang tadi. Skip tahiyat awal tak ada. Maknanya buat 1 tahiyat itu lebih baik dari 2 tahiyat. Tuan-tuan buat 2 bagi salam, sambung 1 tu memang lebih baik dari buat 3 sekaligus. Kita tak bincang yang tu. Buat 2 bagi salam.
kemudian sekali lagi buat lagi satu, bagi salam. Itu paling baik. Lah ni kita duk bincang, kalaulah nak buat sembahyang witir 3 rakaat sekaligus, nak buat ada tahiyat ataupun tak ada tahiyat, maka tak ada tahiyat lebih baik. Tu saya habaq lah tadi tu. Seterusnya, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat solat lebih utama dibandingkan membaca doa yang bukan dari Rasulullah. Lepas daripada habis tahiyat, kita dituntut untuk berdoa. Itu maknanya boleh berdoa selepas tahiyat. Cuma nak doa apa pun dalam bahasa Arab lah, jangan bahasa Melayu kalau nak sebut di mulut. Dalam banyak baca doa, kita ada pilihan doa yang Rasulullah memang doa selepas tu. Sebelum bagi salam. Lepas tahiyat ada doa, tapi sebelum bagi salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbit qulubana, apa ni, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dan doa minta jauh daripada dajjal. Itu doa yang Nabi doa. Itu lebih baik daripada tuan-tuan doa yang lain, walaupun doa lain panjang, yang ni pendek. Maka doa yang Rasulullah doa lebih baik. Selepas habis ada 2 3 lagi, sayang. Sikit lagi. Dan seterusnya, doa yang diajar Nabi itu tersebut lebih utama panjangnya tidak melebihi bacaan salawat dan tasyahud dalam sembahyang. Tuan-tuan tahiyat campur dengan salawat, berapa minit agak-agak? Agak-agak berapa minit? 2 minit ada. Kita buatlah 2 minit. Maknanya doa yang tuan-tuan nak buat lepas tahiyat tu jangan lebih dari 2 minit. Takat tu je. Sebab tu dia kata di sini, jangan panjang lebih daripada, bukanlah batal sembahyang, tak batal. Cuma tak bagus. Kerana itu dia kata di sini, doa yang kita nak baca tersebut, doa yang Rasulullah baca lebih baik, dan doa yang nak dibaca tu, doa yang nak dibacakan itu tidak melebihi bacaan salawat dan tasyahud dalam salat. Tahiyat dekat mana tuan-tuan? Tahiyat dekat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu tahiyat. Kemudian salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ambil 2 tu gabung agak-agak berapa minit, maka doa yang nak doa selepas tu, memang lepas tu kita ada kama sallai ta'ala, lepas kama sallai ta'ala Ibrahim tu kita ada doa yang kita nak buat, maka doa tu jangan melebihi tahiyat campur dengan salawat. Jadi tak bagus juga ada orang yang dia bermakmumkan seorang imam, dan imam tu dah bagi salam lama dah, dia duduk doa tak habis lagi, tak bagi salam. Kerana dia ada kadarnya ialah jangan terlalu lama. Batal memang tak batal. Cuma bagus ke tak bagus. Solat sunat witir dan solat sunat fajar lebih utama dibandingkan solat tarawih. Walaupun solat tarawih lama. Solat witir sat je, solat sunat fajar pun sat je, tapi lebih baik, lebih tinggi pahala daripada tarawih. Walaupun tarawih panjang 23 rakaat. Jadi sebab itu ada orang yang sembahyang tarawih tapi witir tak sembahyang. Yang ni pelik. Ini saya habaqlah tadi, memendekkan solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Jangan lama-lama, sama macam solat 2 rakaat sebelum subuh. Seterusnya ada 2 lagi ya. Sujud syukur lebih baik daripada sembahyang sunat kerana bersyukur. Tuan-tuan dapat nikmat apa-apa? Nikmat besar. Maka tuan-tuan nak sujud syukur ke? Tuan-tuan nak sembahyang sunat kerana syukur? Sembahyang sunat nak kena takbir, nak kena rokok, nak kena sujud, dia 2 rakaat. Sunat sujud syukur, Allahu Akbar, terus sujud. Maka sujud syukur yang ringkas dan pendek itu lebih baik, lebih banyak pahala daripada solat sunat kerana syukur. Mengkafan jenazah 3 helai lebih utama daripada lebih dari 3 helai. Banyak helai, tuan-tuan jangan ingat pahala banyak. Tidak. 3 helai itu lebih baik daripada 5 helai, daripada 7 helai dan seumpamanya. Dan yang terakhir, Allahu Akbar, lafaz itu lebih utama, lebih baik dari lafaz Allahul Akbar. Allahul Akbar ada 1 huruf lebih. Jadi kalau kita kira huruf ada hak terlebih, tapi Allahu Akbar lebih banyak pahala. Sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pendek.
Satu lagi, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Hak pendek tadi lebih aulah. Walaupun yang ni lebih panjang, tetapi yang afdal ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalas, tamat. Bolehlah hari ni sambil-sambil tak nak isyak dah pun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.